Video tutorial Geografi Tingkatan 2, Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia. Pengangkutan awam merupakan kemudahan penting yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat pelbagai jenis pengangkutan awam seperti bas, teksi, kereta api, feri, bot ekspres dan kapal terbang. Mari kita jawab soalan yang diberikan bersama. Jelaskan kepentingan pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda. Pertama, mengurangkan kos. Penggunaan pengangkutan awam seperti bas lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian. Hal ini dapat membantu masyarakat berjimat dalam perbelanjaan harian. Kedua, mengurangkan pencemaran udara. Penggunaan komuter atau LRT dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan kerana ia menggunakan tenaga elektrik. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat dikurangkan dan alam sekitar lebih terpelihara. Ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan e-panggilan, teksi atau bas menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ini secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan mereka. Kesimpulannya, pengangkutan awam bukan sahaja menjimatkan kos, malah dapat menjaga alam sekitar dan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat.